Macam mana kita nak tahu sama ada satu kursus tu betul-betul berkesan? Jom kita lihat caranya. Anda dah siap buat kursus, tapi menjadi ke? Inilah soalan paling penting kan? Jawapannya ada pada satu rangka kerja 5 langkah. Ia dipanggil model ADDI. Model ini ada 5 fasa: analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan juga penilaian. 3 fasa pertama ni adalah untuk bina kursus, tapi kita nak fokus pada 2 fasa terakhir. Okey, fasa pelaksanaan. Inilah masanya kursus anda bertemu dengan para pelajar di dunia sebenar. Masa laksana ada 2 cara. Buat ujian kecil dulu atau terus lancarkan sepenuhnya. Okey, kursus dah jalan. Jadi, apa langkah seterusnya? Inilah bahagian paling kritikal. Sekarang kita masuk fasa penilaian. Di sinilah kita dapat tahu adakah masalah asal selesai. Macam mana nak nilai? Kita kumpul data daripada pelajar, semak dan ukur hasilnya. Soalan paling besar, adakah kursus yang kita bina tu betul-betul selesaikan masalah? Betul, fasa penilaian ni bagi kita bukti kukuh sama ada kursus kita betul-betul menjadi. Tapi prosesnya tak berhenti di sini. Data yang kita dapat tu sebenarnya ada ceritanya sendiri. Data ni kita guna untuk semakan semula. Maksudnya, kita kemaskini kursus supaya jadi lebih baik. Nampak tak? Penilaian ni akan patah balik ke proses awal, membentuk satu kitaran penambahbaikan. Jadi, untuk projek anda nanti, apa satu benda yang anda akan ukur secara berbeza? Fikir-fikirkan.